Assalamualaikum semua. Hari ni kita sedang melawat keda di Sungai Buloh, Serdang. Kita nak pergi melawat ladang kebun yang tanah terbiak yang diusahakan dan kita nak buat lawatan hari ni. Jom kita sama-sama pergi. Ni barisan kombi daripada negeri Kedah. Ada pokok pisang. Okey, di sini kebun ni diusahakan oleh penduduk di sini bersama tim kombi yang mana tanah seluas 1 relung, tanah terbiak 1 relung yang diusahakan. Inilah hasil dia. Ada tanaman ni. Benda strawberry ke? Kalau ni boleh main di sini. Di sini ada tanah. Wih, besar. Kita tengok sebesar telapak tangan. Budi kepada tanah kita akan dapat hasil. Jadi Pak Coy cantik. di sana yang mana ada tanah terbiak kita usahakan menjadi bersatu padu satu penduduk kampung berusaha tengok hasil dia dapat bersama dicuai. Ni adalah pokok ubi keledek. Hasil dia. Terima kasih semua. Jangan lupa like, share, follow dan komen.